أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونستعين به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام عليه وعلى آل بيته وأصحابه ومن صلى بصلاته وصام بصومه وقام بقيامه ونهج بمنهجه ودعا بدعوته وسن بسنته وجاهد بجهاده بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم زدنا علما، اللهم آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala pujian, segala sanjungan, segala ketaatan dan kepatuhan hanya layak dan milik bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan marilah kita sama-sama berusaha bersungguh-sungguh dengan penuh keikhlasan dan kejujuran untuk sentiasa menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa padanya. Hamba Allah yang sentiasa meyakini akan keesaannya. Hamba Allah Ta'ala yang sentiasa tunduk, taat dan patuh pada perintahnya. Hamba Allah yang sentiasa berusaha menjauhkan dirinya daripada kemurkaan dan azab siksaan Allah SWT dalam kehidupan di dunia dan akhirat dengan menjalankan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Dan marilah kita perbanyakkan pujian dan sanjungan kita kepada Allah SWT. Hanya Dia yang layak dipuji dan disanjung kerana Dia adalah Rabbul Alamin. Dia yang Maha Esa, Maha Berkuasa. Dia yang menciptakan kita dan memberikan limpahan nikmat, kurniaan anugerahnya yang tak terhitung banyaknya kepada kita semua. Dan marilah kita sama-sama memuji kepada Allah atas limpahan nikmat, bersyukur atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita yang tak terhitung banyaknya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Hari ini, pagi ini, kita mulakan malam ini, kita mulakan Tadabbur Min Izi, bacaan kitab Tadabbur Min Izi. Bukan kitab lah, buku Tadabbur Min Izi, ya? Panduan mudah Tadabbur Al-Quran. Dan kita dah habis Tadabbur ilmu dan amali surah Al-Fatihah. Okay? Dalam buku ni pun ada Tadabbur tentang Al-Fatihah, tetapi sedikit ringkas lah dibandingkan dengan apa yang telah kita belajar daripada buku Tadabbur Ilmu dan Amali Surah Al-Fatihah. Okay? Jadi saya sekarang ni dah habis tu, kita pindah pada buku Tadabbur Made Easy, panduan mudah Tadabbur Al-Quran. Dan saya rasa kita tak payahlah nak ulang balik tentang pendahuluan serta pengenalan Tadabbur Al-Quran, sebab kita dah baca dah daripada buku yang sebelum ini. Jadi hari ini kita masuk terus kepada Tadabbur Surah Al-Baqarah. Tadabbur Surah Al-Baqarah. Nah. Baik. Latar belakang Surah Al-Baqarah. Kita mulakan dengan latar belakang Surah Al-Baqarah. Jadi kalau kita tengok dalam mushaf, surah yang pertama adalah Surah Al-Fatihah. Surah yang kedua Surah Al-Baqarah. Dan sebelum itu saya nak bagi tahu sikit. Saya sampaikan kepada kita melalui riwayat bahawa ada riwayat menyatakan bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia mentadabbur surah Al-Baqarah ni hampir 12 tahun. Ya. Dan moga-moga kita tak sepanjang tu pun, sebab saya pun tak banyak-banyak yang saya kumpulkan di sini. Kerana tajuk buku ni pun made easy, yang dipermudahkan. Tapi lebihlah saya suka bagi semua muslimin dan muslimat untuk mengambil peluang dan usaha yang bersungguh untuk benar-benar mentadabbur surah Al-Baqarah ini. Untuk mentadabbur. Kita pergi pada latar belakang surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah adalah surah yang kedua menurut susunan mushaf Al-Quran. Surah Al-Baqarah meliputi juzuk pertama, kedua dan ketiga. Sebahagian juzuk ketiga. Ya? Jumlah ayatnya adalah 286. Jumlah ayatnya 286. Baik. Surah Al-Baqarah diturunkan selepas surah Al-Mutaffifin dan sebelum surah Al-Anfal. Okey, surah Al-Baqarah surah pertama daripada 29 surah
yang dimulakan dengan huruf al-muqatta'ah, iaitu huruf-huruf yang ditulis secara terpisah, tidak tercantum di awal surah. Okay, jadi kalau kita baca Al-Fatihah baru ni, kita ada 4 surah yang Al-Fatihah ada 4 surah lain yang dianya bermula dengan Alhamdulillah, yang bermula dengan segala pujian bagi Allah. Kan? Ingat lagi tak? Agaknya ingat ya. Saya ulang balik lah. Surah-surah yang mula dengan Al-Fatihah, selain dari surah Al-Fatihah itu sendiri, adalah surah Al-An'am, surah Al-Kahfi, surah Sabah dan surah Fatir. Tapi boleh sebut Al-Baqarah yang bermula dengan Alif Lam Mim. Dia panggil harfun muqatta'ah. Huruf yang dibaca berasingan, tak disambung. Kalam dalam bahasa Arab, kata bahasa Arab ni terdiri pada huruf-huruf yang dicantum. Okay? Maka dia jadi perkataan dalam bahasa Arab. Okay? Jadi surah Al-Baqarah dia bermula dengan huruf-huruf yang dibaca secara berasingan, muqatta'ah, ya, ada terpisah, dia tidak bercantum. Ada 29 surah. Ada 29 surah, okay, yang dimulakan dengan harf muqatta'ah. Okay? Jadi huruf-huruf al-muqatta'ah keseluruhannya berjumlah 14 huruf. Ada 14 huruf keseluruhannya. Okay? Alif atau huruf mad, ha, ra, sin, sad, ta, ain, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha dan ya. Okay? Ada berapa semua? Ada 14. Huruf alif, kita baca dalam Al-Baqarah alif. Kan? Ha, ra, sin, sad, ta, ain, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, ya. Jadi bila kita baca, bila nampak huruf-huruf ini, ditulis di awal surah, okay? Dia panggil harf muqatta'ah. Baik. Huruf muqatta'ah, huruf muqatta'ah di awal surah ini terdapat dalam 3 bentuk bacaannya. 3 bentuk bacaannya. Okay? 3 bentuk dari segi tajwid bacaannya itu. Okay? Yang pertama, huruf yang dibaca secara mad, iaitu dipanjangkan sepanjang 6 harakah. Dipanjangkan sepanjang 6 harakah. Maksudnya gerakkan jari kita ni, gerakkan, kan? Macam kita kata contohnya huruf sin. Sin 6 harakah. Sin. Okay, 6 harakah. Gerakkan jari. Kan sin 6 harakah. Okay? Jadi huruf-huruf yang dibaca secara mad iaitu dipanjangkan sepanjang 6 harakah. Ini bentuk bacaan yang pertama. Huruf-hurufnya ialah sin, ain. Jadi kalau ain kita baca ain. Kalau sad, satu lagi sad. Sad. Dia ada qalqalah dia. Okay? Kemudian ada qaf. Qaf. Okay? Dia tak ada qalqalah sebab dia qaf ejaannya kan. Ejaannya qaf. Qaf alif fa. Qaf. 6. Kemudian huruf kaf sendiri. Qaf dengan kaf bezakan. Kaf. Lam. Lam. Okay, kalau kita baca alif lam mim Al-Baqarah, jadi kita baca ada gunnah kat situ. Lam mim. Okay, lam huruf yang baca dengan 6 harakah, mim juga dibaca dengan huruf harakah, dan nun. Nun. Jadi ada berapa huruf ni? Ada 8 huruf daripada 14 huruf tadi yang dibaca secara mad, 6 harakah. Ada 8 daripada 14 tadi dibaca dengan 6 harakah. Okay? Jadi kalau baca surah Yasin, ia tak panjang 6 harakah. Dia tak masuk dalam kategori ini. Yang pertama. Sin saja yang baca yang panjang. Sin. Ia baca mat 2 harakah. Mat biasa. Mat tabi'i. Atau dia Yasin. Yang panjang sinnya. Okay? Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, huruf-huruf yang dibaca secara qasr. Secara baca pendek. Itu sekadar 2 harakah. Sekadar 2 harakah saja. Okay? Huruf-hurufnya adalah ha. Okay, kita baca surah Hamim. Ha. Tak ada banyak. 2 harakahnya. Hamim. Ha tu pendek. Hamim. Itu juga ra. Ra. Alif lam ra. Itu yang dimulakan dengan ra. Okay? Kemudian surah Taha. Ta dan ha ada huruf bahagian kedua. Yang bentuk yang kedua dibaca secara 2 harakah.
Taha. Taha. Tak boleh baca Taha. Tak boleh. 2 harakah. Taha. Dan juga ya. Saya sebut dari surah Yasin tadi. Yasin. Okey. Jadi ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5. Tadi 8. Yang bahagian pertama yang dibaca 6 harakah. Kemudian kita 5 huruf yang dibaca dengan 2 harakah saja. Atau dipanggil maktub II lah. Kita baca 2 harakah tu. 2 harakah. Jadi 8 campur 5, 13. Tinggal 1 huruf. Itulah huruf alif. Huruf yang dibaca tanpa harakat. Alif, lam, mim. Kita jangan baca alif, lam, bukan. Okey? Jadi, huruf alif satu-satunya huruf kategori yang ketiga yang dibaca tanpa ada mad. Hanya disebut alif. Alif, lam, mim. Okey? Baik. Jadi huruf-huruf muqatta'ah dan surah-surahnya. Kalau tengok muka surat khususnya, surat 16 tadi, huruf contohnya alif lam mim. Alif lam mim dalam surah Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman dan Sajdah. Ya, surah Sajdah. Kalau satu lagi alif lam mim sad dalam surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. 6. Alif lam ra. Okey, alif lam ra. Okey, dalam ra tu huruf pendek kan? Alif lam ra. Okey, alif pendek mana dibaca tanpa harakat. Okey, ra dibaca 2 harakat. Alif lam ra 2 harakat. Qasar. Okey, jangan baca alif lam ra. Tak boleh baca gitu. Okey? Dalam surah Yunus, surah Hud, surah Yusuf, surah Ibrahim dan Al-Hijr. Kemudian alif mim lam ra. Alif lam mim. Lam tu lepas tu alif lam mim ra. Alif lam mim ra. Ra 2 harakah saja. Alif tak ada harakah. Kemudian surah Maryam itu surah Ar-Ra'd. Okey, dalam surah Maryam ini panjang. Okey, dalam satu perkataan dicantum semua huruf itu, tapi huruf itu dibaca terpisah. Kaf, ha, ya, ain dan sod. Okey. Jadi kat situ ada ha dan ya, itu dibaca 2 harakah. Kaf, ha dan ya dibaca 2 harakah. Kaf, ain dan sod dibaca berapa? Ain 2 harakah. Sod dibaca panjang. Okey, kaf dibaca panjang 6 harakah. Okey, jadi baca macam mana? Kalau ha baca sepanjang 2 harakah saja. Kaf baca panjang 6 harakah, ha 2 harakah, ya 2 harakah, kan? Maaf, ya 6 harakah. Ya 6 harakah, ain termasuk dalam yang dibaca 2 harakah, sin bukan sin, sod termasuk yang dibaca dengan 6 harakah. Ulang balik ya. Kaf dibaca 2 harakah. Ha termasuk yang baca 2 kaf termasuk dalam yang baca dibaca dengan 6 harakah. Kaf dibaca dengan 6 harakah. Kemudian ha dibaca dengan 2 harakah. Kemudian ya dibaca dengan 2 harakah. Kemudian ain dibaca dengan 6 harakah. Kemudian satu lagi Sod dibaca dengan 6 harakah. Okey? Jadi macam bacaannya? Kaf, ha, ya, ain, sad. Okey, itu bacaannya. Itu dalam surah Maryam. Kemudian dalam surah Taha ialah ta dan ha. Ta dan ha termasuk huruf yang dibaca dengan 2 harakah semata-mata. Kemudian ta, sin, mim. Ta yang kita baca 2 harakah. Sin, Yasin, 6 harakah. Mim, alif lam mim, mim panjang, 6 harakah. Jadi macam mana? Bacanya, ta dibaca 2 harakah saja. Ta, sin, mim. Panjang kan? Nampak saya pendek. Dibaca dengan 6 harakah. Atau itu dalam surah Asy-Syu'ara dan Al-Qasas. Dalam surah An-Naml, ta dan sin. Ta dibaca dengan apa dia? Masuk huruf yang baca 2.
Sin 6 harakah. Tasin. Surah Taha, surah Yasin. Yasin. Kemudian Sad dibaca dengan 6 harakah. Dia masuk bacaan huruf 6 harakah. Sad. Okey. Baik. Kemudian Hamim saja. Ha baca dengan 2 harakah, mim 6 harakah. Hamim. Dalam surah Syuara ada ha, mim, ain, sin dan qaf. Hamim, ain, sin, qaf. Surah Syuara. Kan? Jadi ha baca dengan 2 harakah, mim baca 6 harakah, ain masuk baca 6 harakah, sin baca 6 harakah, qaf baca dengan 6 harakah. Surah Qaf baca 6 harakah, dan surah Nun dibaca dengan 6 harakah. Jadi Hamim, Ain, Sin, Qaf surah Syuara, Qaf surah Qaf, Nun surah Al-Qalam. Itu di antara dia. Okay? Yang huruf surah-surah 29 surah yang ada harf muqatta'ah fi awaliha, pada awalnya. Okay? Apa maksudnya? Apakah ada makna huruf-huruf muqatta'ah ni? Okay? Pandangan yang paling selamat, yang mungkin lebih tepat, bahawa hanya Allah yang mengetahui. Hanya Allah yang mengetahui maksud atau sebab apa Allah tuliskan begitu. Itu pandangan yang paling yang pertama. Dan sepakat ulama tafsir bahawa huruf-huruf ini salah satu ijaz Al-Quran. Huruf-huruf yang dibaca secara bahasa ingat ini salah satu ijaz, bukti mukjizat Al-Quran. Mukjizat. Dia mencabar orang-orang Arab. Mana Al-Quran ini turun dalam bahasa mereka, mereka sendiri pun tidak pernah memulakan bahasa percakapan mereka sebagainya dengan huruf muqatta'ah. Itu sepakat. Okay? Dan ada yang mengatakan bahawa huruf-huruf ini sebagai harf tanbih ataupun jalb intibah, harf intibah untuk menarik perhatian. Itu pendapat. Ada yang kata huruf yang disebut di awal surah itu adalah huruf yang paling banyak dalam surah tersebut. Ada yang berkata begitu. Itu pandangan-pandangan saja. Dia akan cuba menafsirkan. Ada pandangan yang cuba mentakwil, menafsirkan alif tu apa, lam tu apa dan mim tu apa. Ada yang kata huruf-huruf itu ada nama-nama Allah. Bahkan ada yang kata huruf terhadap Nabi. Itu semua pandangan. Yang paling kita sepakati, Allah wa Rasulullah ada. Allah wa Allah. Bahkan Rasul pun tak tahu. Okay? Allah yang lebih mengetahui, dan Rasul pun tidak pernah menafsirkan begitu dan begini. Yang pasti ia adalah ijaz Al-Quran. Ia adalah satu mukjizat Al-Quran. Okay? Jadi orang Arab sendiri pun tidak boleh mendatangkan ayat-ayat mereka, permulaan percakapan mereka dengan huruf-huruf seperti ini. Okay? Baik. Jadi surah Al-Baqarah adalah dari kalangan surah Madaniyah. Nah, kita tahu surah dan ayat Quran ini terbagi secara umumnya pada 2 bahagian, 2 kumpulan, 2 kategori. Satu Makkiyah, satu Madaniyah. Kita dah tahu bahawa surah Fatihah surah Makkiyah. Surah yang kedua di dalam mushaf, surah Al-Baqarah ni surah yang panjang, 286 ayat ini surah Madaniyah. Bahkan dialah surah yang paling lama diturunkan. Dia diturunkan sepanjang Rasulullah SAW berada di Madinah, dan ayat yang terakhir ayat Quran yang turun juga ayat surah Al-Baqarah. Allahu Akbar. Begitu sekali. Surah besar, panjang. Surah yang kita kenal apa kelebihan dia. Okay? Jadi apa dia Makkiyah, apa dia Madaniyah? Pendapat yang paling boleh katakan lebih tepat, yang masyhur, Makkiyah adalah ayat-ayat atau surah-surah yang diturunkan sebelum peristiwa hijrah, tanpa dikaitkan dengan tempat dia turun. Tak kira dia turun kat Mekah ke, dia turun di luar Mekah ke, tapi mana dia diturunkan sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah, maka itu dipanggil Makkiyah. Adapun surah Madaniyah, surah Madaniyah surah-surah yang turun selepas peristiwa hijrah. Walau di mana diturunkan. Lepas Nabi berhijrah, ayat yang turun selepas itu, surah-surah turun selepas itu dipanggil Madaniyah, walaupun dia diturun di Mekah sekalipun. Jadi itu. Jadi yang bezanya, membezakan ialah masa sebelum hijrah dan selepas hijrah. Itu lebih pandangan yang lebih masyhur dan lebih tepat. Okay? Kenapa begitu ada pembagian ini? Sebab para ulama kita, dia memperhatikan, dia tadabbur, dia teliti ayat-ayat ni. Lihat ada perbezaan, ada ciri-ciri tertentu. Untuk ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah ni ada ciri yang kita boleh kita kenal dan membezakannya. Dan dia memberi kesan kepada pemahaman kita tentang keindahan Al-Quran ini, kesempurnaannya. Bagaimana kita nak ambil pengajaran, pedomannya. Melalui perkara tersebut. Banyak hikmah. Al-Quran begitu kan? Dia kalau Allah Ta'ala. Jadi, antara yang saya pernah kongsikan,
Surah-surah Makkiyah ni, antara cirinya, dia bercerita, surahnya pendek-pendek. Ayat pendek-pendek, surah pendek-pendek. Lepas tu, juzuk 30 tu, okay, Makkiyah kebanyakannya. Hampir semuanya adalah Makkiyah. Hampir. Ya, ada perbezaan pandangan kat situ. Nah, itu surah Al-Ikhlas. Turun kat Mekah. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayatnya pendek, jumlah ayat dalam surah juga tak banyak. Ini menjadi satu hikmahnya yang cukup besar. Kemudahan bagi Nabi sendiri yang baru saja menerima wahyu. Dan dia sendiri pun kalau seorang yang mahir membaca dan menulis. Jadi mudah untuk dia belajar dari Jibril, menghafalnya, dan mudah untuk dia menyampaikan kepada para sahabat. Dan para sahabat ketika itu pun mereka dalam keadaan bersembunyi, ditentang oleh musuh, walaupun dah terang-terangan diperangi. Jadi mereka tidak dapat meluangkan masa yang banyak secara bebas untuk bersama Al-Quran. Jadi kalau tu ayat panjang-panjang nak mengapa, nak dengar Nabi mengajar, jadi masalah. Jadi yang mudah-mudah ni lembut, sesuai dengan keadaan ketika itu di Mekah. Dan ayat-ayat di Mekah kebanyakan cerita tentang akidah, ketauhidan Allah dan kebatilan berhala-berhala, syirik sekutu, juga tentang hari kematian dan kebangkitan semula serta hari akhirat. Dan sebenarnya Madinah pun sentuh je, perkara itu berkaitan tak, tapi fokusnya lebih di Mekah. Nah, untuk memberitahu kepada kita asas agama ini, asas agama yang Nabi kita sampaikan selama 23 tahun itu ialah tauhid kepada Allah. Isu akidah. Kalau kita ni, yang bahagian lain, bab agama, bahagian solat, puasa, ibadat atau akhlak kita jaga, tapi kita tak mengikuti tauhid seperti mana dia ajak oleh Nabi, maka semua amalan kita, akhlak kita itu tidak ada makna insya-Allah SWT. Itu yang penting. Okay? Kerana tauhid menyebabkan segala amalan kita runtuh. Segala amalan kita tidak dinilai insya-Allah SWT. Okay? Jadi ini antara tipu daya syaitan. Syaitan dia fokus. Dia bagi tengok orang yang minat beribadah, so beribadah. Tapi dia tak belajar tentang akidah. Dia tak faham. Dan sedang dia beribadah pada Allah, dia menyekutukan Allah. Sedang dia beribadah pada Allah, dia menyembah bersama Allah Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Okay? Dia solat, dia puasa, tapi dia menganggapan bahawa ada makhluk yang memberi manfaat atau mudarat pada dia. Ini contoh. Atau dia percaya pada khurafat. Na'udzubillah min zalik. Merosakkan akidah dia. Jadi ramai yang Masya Allah ibadahnya, tapi percaya Tok Wali. Tok Wali ni ada wali Ghaus katanya. Dia ni boleh kun fayakun macam Allah. Dia boleh apa saja dia nak cakap kun fayakun jadi macam Allah. Kan bukan syirik kan gitu? Syirik lah tu. Kan mereka kata ini wali khas sifat wali Ghaus katanya. Allahu Akbar. Tapi orang tu sembahyang, berzikir, pokoknya akhlaknya mulia, cakapnya lembut. Tapi dia menyekutukan Allah dengan ada makhluk yang ada sifat seperti Rabbul Alamin. Sedangkan Allah saja yang Maha Kuasa mencipta sesuatu, apabila dia menjadikan sesuatu, dia akan berkata kun fayakun. Jadi maka jadilah dia. Mereka kata ada Ghaus yang menentukan untuk nasib manusia. Na'udzubillah min zalik. Jadi ini perkara-perkara yang merosakkan tauhid. Walaupun mereka sembahyang. Jadi ini dari sini kita belajar betapa pentingnya akidah. Lihat bagaimana para sahabat golongan Muhajirin, As-Sabiqun Awwal, Muhajirin. Mereka punya kekuatan akidah yang cukup mantap. Dari asas kekuatan inilah Allah Ta'ala berikan pertolongan di dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Dan kita umat Islam, kita belajar di sini. Perkara penting yang paling utama kita mesti tanam di hati kita, pasti betul ialah akidah kita, tauhid kita pada Allah. Kena belajar tauhid. Macam mana belajar tauhid? Belajar daripada sumbernya, daripada Al-Quran dan Sunnah. Yang belajar tauhid daripada mimpi lah, daripada begitu dah begini, daripada orang mati sebagainya. Belajar daripada sumbernya. Nah, baik. Kalau yang Madaniyah pula, panjang-panjang. Madaniyah ni panjang-panjang ayat. Saya cerita tentang solat, puasa, zakat, haji, jihad, muamalah, hukum riba, hukum hakam, aurat, tutup aurat, semuanya ayat Madaniyah. Bila umat Islam sudah ada punya negara sendiri, Rasulullah jadi pemimpin pada penduduk, maka peraturan-peraturan daripada Allah diturunkan, dilaksanakan di Madinah. Itu antara perbezaan antara surah Makkiyah dan Madaniyah. Ini ulangan. Saya kira tuan-tuan dan perempuan masih ingat lagi. Baik. Mari kita lihat nama-nama surah Al-Baqarah. Nama-nama surah Al-Baqarah. Macam Al-Fatihah kita kata ada dekat 20 nama surah Al-Fatihah. Bahkan lebih. Yang kita bahas sebelum ini hanya 10 nama saja. Jadi sebut Imam Suyuti dalam bukunya. Baik. Itu sebagian lah. Al-Baqarah ada banyak juga namanya sebenarnya. Tapi ada nama yang masyhur ialah seperti biasa Al-Baqarah. Kita terima sebagai sapi betina, lembu betina. Atau Zahra, Az-Zahra. Atau As-Sanam, juga baca Sinam. Atau Al-Qistat, atau Qustat.
Dia ada sebutan dia. Okay? Ada sebutan dekat situ. Itu 4 nama dah kita akan bicarakan dalam buku Tadabbur Maizi ni. Okay? Nah, yang pertama, tajuk khususnya munasabah nama-nama surah Al-Baqarah. Kenapa dinamakan begitu? Okay? Kenapa dinamakan Al-Baqarah? Kenapa dinamakan Al-Baqarah? Dari sudut bahasa Arab, perkataan Al-Baqarah berarti lembu betina. Okay? Surah ini dinamakan dengan Al-Baqarah kerana terdapat di dalamnya kisah mengenai lembu betina yang mengandungi pengajaran yang agung dan besar kepada manusia. Pengajaran yang agung dan besar. Okay? Kisah ini ada pengajaran yang besar. Banyaklah hukum akam pun diambil daripada kisah ini. Bukan sekadar kita kisah dia lembu betina gitu saja kan. Dia ada pengajaran. Tidak ada sesuatu dalam Quran kecuali pasti ada mau'izahnya, ada hudannya, ada rahmahnya. Iaitu kewajipan mentaati sepenuhnya perintah-perintah Allah Ta'ala tanpa memandang ringan kepadanya dan tanpa membebankannya. Itu antara hikmah kisah ni, kisah surah Al-Baqarah. Kisah Al-Baqarah itu mengajak kita supaya kita mentaati perintah Allah. Apa saja sampai pada kita perintah Allah yang sahih di Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, maka kita sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Nah, kita dengar dan kita patuh. Taib. Okay, jadi kita jangan banyak soal. Kita tahu apa yang berlaku pada Bani Israel apabila mereka banyak bertanya setelah Nabi Musa perintahkan mereka menyembelih lembu untuk menyelesaikan soalan mereka sendiri, masalah mereka hadapi. Mereka bertanya begitu, begini, hinggalah akhirnya mereka terpaksa menyembelih lembu yang begitu, cirinya begitu hebat itu sehingga mereka terpaksa membalajakan wang yang banyak untuk mendapatkannya. Kan menyusahkan di sini. Dan juga tanpa membebankan, memandang remeh atau membebankan perintah Allah, tidak. Kita tak boleh memandang remeh apa saja berkaitan agama kita dan tidak juga kita terlalu membebankan, menambahkan beban pada kita. Agama ini mudah, yusrun. Nabi kata, yassir wa la tu'assir. Bashir wa la tunaffir. Permudahkan, jangan menyusahkan. Agama mudah. Nabi kata, siapa? Halakal mutanatti'un. Binasir orang yang membebankan diri, menyusahkan diri dia. Takalluf. Mewajibkan atau meletakkan diri benda-benda tak diajar oleh Islam. Kadang-kadang kita lihat manusia ini terlalu sangat terlintiknya. Satu pihak terlalu longgar. Agama dia Allah longgar sungguh. Sembahyang ikut dan, sembahyang tak ikut khusyuknya, tak ada apa. Asal siap sahaja. Ada yang terlalu pula membebankan diri dengan bermacam-macam solat yang tak pernah disunnahkan baginda. Dia beban pula. Solat, macam-macam solat. Macam-macam nama dia bagi. Sekarang macam contohnya solat hari Khamis pertama bulan Rajab. Solat raghaib apa namanya? Kan begini-begini pahalanya. Padahal benda itu tidak disunnahkan oleh baginda. Nabi tak pernah teladankan. Atau membebankan diri dengan berpuasa penuh di bulan Rajab. Dan Nabi tak pernah berpuasa lebih penuh kecuali Ramadan. Tapi kalau kita nak berpuasa, boleh nak solat, ikut apa yang Nabi ajar oleh Nabi. Jangan berlebihan. Jangan kita takallufkan. Kita taklifkan ke atas kita amal ibadah, perkara yang berkaitan agama yang tidak diteladankan oleh Nabi. Itu mana melampau-lampau. Itu dipanggil berlebihan. Ingin membebankan. Itu kenapa dinamakan surah Al-Baqarah. Nanti kita akan baca kisah dia. Kisah bagaimana seorang pemuda yang membunuh bapa saudaranya dan katakan dia adalah bapa mertua dia. Dia berkahwin dengan anak bapa saudara dia untuk mewarisi kekayaan bapa saudara dia. Bapa saudara dia anak perempuan seorang ni ada. Jadi dia kahwin dengan anak bapa saudara dia. Itu sepupu dia lah. Okay? Dengan tujuan untuk mewarisi kekayaan bapa saudara dia. Tapi bapa saudara dia tak mati-mati, dia tak sabar. Lalu dia bunuhnya bapa saudara dia untuk mendapatkan harta pusaka ini. Akhirnya terbongkar perbuatan jahat dia. Akhirnya dia tak dapat langsung. Okay? Dia tak dapat langsung sebab dia membunuh bapa saudaranya. Ini antara kaedah usul yang usul fiqh. Man ista'jala qabla awanihi hurima min. Siapa yang tergesa-gesa untuk dapat sesuatu sebelum sampai masanya, dia tergesa-gesa ingin buat jalan yang tidak benar untuk mendapatkan benda itu, padahal memang dia ada hak, tapi dia tak sabar. Dia cuma mendapatkan jalan yang tidak benar, maka dia diharamkan di perkara tersebut. Okay? Itu kenapa disebut kenapa disebut lembu betina. Ada soalan kat sini, saya akan cuba jawab lepas saya baca ni, lepas saya baca tentang nama-nama ni, insyaAllah. Okay? Soalannya
Memang berkaitan dengan akidah lah. Tapi saya tak bicara tentang munasabah nama-nama surah Al-Baqarah dulu. Bagi saya buat ni, insyaAllah saya akan cuba jawab. InsyaAllah. Okay? Kemudian nama surah Al-Baqarah selain pada Al-Baqarah sendiri ialah Az-Zahra. Dari sudut bahasa, kata Az-Zahra berarti cahaya yang menyinar. Zuhur, satu yang menyinar, yang berseri. Namakan surah ini Az-Zahra kerana ia menyinari dan menangi jalan menuju hidayah di dunia di akhirat. Di dalamnya terdapat banyak petunjuk Allah Ta'ala tentang kehidupan individu, keluarga, masyarakat, negara, international, global. Masya Allah, terlalu banyak hukum akam di dalamnya. Berkaitan harta pusaka, jual beli, riba dan sebagainya. Berkaitan harta, riba dan sebagainya. Baik. Kemudian as-sanam. Dari sudut bahasa Arab, kata as-sanam berarti suatu yang paling tinggi. Tempat dan kedudukannya. Disebut sanamul jamal, iaitu bonggol yang tinggi di atas unta. Kan? Yang bonggol di atas unta itu kan tinggi dan nampak dari jauh, itu dia punya sanam. Dan disebut sanamul qaum. Seorang itu dipanggil ya sanamal qaumi, contohnya. Wahai sanamul qaum. Iaitu orang yang paling tinggi kedudukannya. Sanamul qaum ialah orang yang paling tinggi kedudukannya dalam sebuah masyarakat. Itu contohnya lah kata sanam itu. Surah Al-Baqarah surah yang paling banyak terkandung dalamnya penerangan mengenai al-manhaj ar-rabbani, prinsip-prinsip dari Allah untuk umat Islam. Kerana itu surah Al-Baqarah adalah seumpama sanam, satu yang paling tinggi dan kedudukannya bagi segala isi kandungan Al-Quran. Baik. Kemudian qustat. Dari sudut bahasa Arab kata al-qustat berarti kemah. Seperti kemah panglima tentera yang mana dari dalam kemah ini keluar segala perintah dan arahan panglima tentera. Surah ini dinamakan dengan Al-Qustat kerana ia adalah seumpama ketua yang keluar daripada segala peraturan dan perundangan serta ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh kita semua yang menerangi kehidupan kita, siapa yang membacanya, mempelajarinya, memahaminya dan mengamalkan surah Baqarah ini, Masya Allah, ini sudah berada Ta'ala ala basirah atau jalan yang jelas. Nah, asas-asas keperluan prinsip Rabbani yang perlu kita ketahui untuk kita menjadi Rabbaniyin, menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Rabb kita ini ada dalam Quran surah Al-Baqarah sebagian besarnya. Jadi itulah dia. 4 nama surah Al-Baqarah dan apakah munasabah nama-nama tersebut. Ada soalan daripada Encik Nat Adam ni saya. Kita tak nampak siapa orang dia. Semoga saya baca. Dia kata dia ada soalan. Dia kata saya wonder orang Islam yang ada akidah yang Allah tu di mana-mana. Macam mana akidah dia orang? Walau dalam Quran Allah sendiri dah beritahu dia istiwa kat arash. Sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Ini perkara yang menjadi isu besar yang sampai sekarang menjadi perbalahan. Perkara ini tak pernah timbul di zaman Rasulullah SAW, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in. 3 kurun yang pertama ni tak pernah berbalah. Sedangkan ayat-ayat mengenai uluwah ketinggian Allah. Ayat-ayat yang betul tentang Ar-Rahman ala arsy istawa, al-istiwa. Turun pada zaman mereka, dalam bahasa mereka, disampaikan oleh baginda Rasulullah dan mereka menerimanya. Sami'na wa ata'na. Mereka dengar dan mereka taat. Mereka beriman dengan setiap apa yang di dalam Al-Quran. Mereka beriman semuanya adalah Allah dan mereka yakin bahawa apa yang Allah sampaikan itu adalah benar. Adalah benar dan tepat. Benar dan tepat. Tidak ada sesuatu yang perlu diragui. Tidak ada sesuatu yang perlu diubah atas nama ta'wil dan sebagainya. Tak ada pun. Jadi tak timbul. Kemudian bila timbul perkara ni? Ini zaman ilmu kalam. Zaman ilmu kalam, ilmu falsafah dibawa masuk ke dalam umat Islam. Apabila empire Islam tersebar ke Rom dan Parsi, kemudian ilmu falsafah, filosif, dipelajari, berkembang pesat di kalangan umat Islam dan umat Islam masukkannya ke dalam akidah, maka timbullah isu-isu ini. Jadi secara mudahnya saya jawab, dia memang tak ada. Mentakwil ataupun tidak mengisbatkan istiwa Allah itu atau alasan akan menjadi mujassimah, menjadi orang yang menyatakan Allah dari jisim atau mentashbihkan Allah, dan menyerupakan Allah dan makhluk, itu tidak pernah berlaku, tidak akan berlaku jika kita mengisbatkan sebagaimana yang Allah isbatkan bagi dirinya dalam Al-Quran atau sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW mengenai Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Termasuk sifat istiwa ini. Allah SWT dia yang mencipta tempat, masa, ruang, dia mencipta. Sebelum ada semuanya ini, hanya Allah yang ada. Dan dia mencipta. Dia mencipta sebagai makhluknya,
ruang, tempat, dan dia tak berhajat pada makhluk dia. Dia tak berhajat. Okay? Dia tak berhajat. Yang kita kata ada di mana, ada di sini, ada di situ, itu adalah makhluk. Makhluk mesti bertempat. Okay? Makhluk mesti bertempat. Dan makhluk kadang-kadang ada di mana-mana. Pokok mangga ada semua negara, dekat India ada apa semua, ada di mana-mana. Pokok mangga contoh. Pokok kelapa ada di mana-mana. Ikan ada di mana, ada air, di situ ada ikan. Ada makhluk. Allah Ta'ala tidak perlu kita bicara seperti itu. Dia maha apa? Maha Esa. Dia maha tinggi mulia zatnya. Maha tinggi. Tidak ada, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama seperti Allah, yang serupa dengan Allah. Okay? Sedangkan dia itu maha mendengar lagi maha melihat. Jadi Allah beristiwa di arasnya sebagaimana yang layak dan kebesaran dan keagungannya. Ya? Tidak sama seperti makhluk. Okay? Makhluk perlukan tempat untuk duduk, untuk bangun, untuk jalan. Kita perlukan bumi untuk kita hidup. Betul Allah jadikan semua ini. Kita perlukan masa untuk kehidupan kita. Betul Allah jadikan masa. Jadi semua itu makhluk. Allah Ta'ala Maha Suci. Dia bukan makhluk. Jadi senang. Okay? Jadi saya tak nak menjawab apa hukum mereka. Tak mau menjawab. Boleh jadi khilaf, jadi masalah. Kita yang dah faham, Alhamdulillah, dan kita doakan hidayah kepada mereka ni, supaya mereka mengisbatkan bagi Allah sifat-sifatnya, nama-namanya, sebagaimana layak dan kebesaran keagungannya, tanpa kita nak tahu bagaimana kaifiatnya. Kita tak perlu tahu bagaimana kaifiat, tanpa kita mentakwilnya pada makna yang lain, kerana kononnya takut pada jatuhkan dia bertashbih atau berjisim, dan tanpa kita membatalkan, mentaktilkannya atau sebagainya. Cukup kita isbatkan. Sebagaimana jadi akidah. Akidah Rasulullah SAW, para sahabatnya, para tabi'in, ulama-ulama muktabar. Okay? Termasuk Imam Syafi'i rahimahullah sendiri. Kita bermazhab Imam Syafi'i. Cukuplah tu. Bagi mereka yang mempertahankan ta'wilat, nanti Allah berada di mana-mana dan sebagainya. Allah alam. Kita minta Allah bagi hidayah bagi kita dan mereka. Itu saja. Saya tidak layak minta hukum mereka bagaimana. Dan sudah ada bahas perbahasan yang besar. Ada para ulama yang lebih tinggi dan lebih dalam ilmunya daripada saya. Mereka telah letakkan hukum tersebut, ikut jelah hukum tersebut. Dan kita paling penting kita doakan diri kita dan mereka mendapat petunjuk Allah Ta'ala. Okay? Saya tak nak panjangkan. Ya? Isu ni isu besar. Isu menyebabkan umat Islam bergaduh, mentakfir, mentajsim dan sebagainya. Okay? Wallahualam. Tapi itu cerita tentang tadi munasabah nama-nama surah Al-Baqarah. Nah, munasabah nama-nama surah Al-Baqarah ada 4 nama dan telah kita bicarakan. Okay? Jadi nama-nama ini juga menunjukkan betapa besarnya surah Al-Baqarah. Okay? Jadi kita masuk pada bab kelebihan surah Al-Baqarah. Saya ingatkan balik, nasihat kali saya, semua yang cinta pada Allah dan Rasul, bab fadail Al-Quran, ayat-ayat surah itu terlalu banyak hadis palsu, hadis dhaif yang tak boleh digunakan. Okay? Saya sukalah kongsi sikit ilmu yang ada. Kan? Asalnya, kalau kita belajar ilmu hadis, dia ada hadis yang makbul, ada hadis yang mardud. Ada hadis-hadis yang boleh diterima apabila memenuhi syarat-syaratnya, dan ada hadis yang ditolak kerana tak memenuhi syarat-syarat yang makbul. Ya, senang. Kemudian perkembangan ilmu, para ulama mengkaji. Jadi hadis yang makbul ada sahih di zati, ada sahih di ghairi, ada hasan di zati, hasan di ghairi, contohnya lah. Okay? Kemudian dalam hadis yang mardud, ada yang batil, ada yang kazab, ada yang maudhu', ada palsu, ada yang dhaif yang berat, ada dhaif yang ringan. Okay? Jadi termasuk hadis yang mardud. Senang cerita, hadis yang ditolak. Baik. Isu yang selalu timbul, apa dia? Tak boleh ke beramal dengan hadis dhaif? Ya. Ada ulama kata boleh beramal hadis dhaif. Ya, benar. Ada ulama kita setuju. Mereka berkata boleh beramal, tapi bukan secara mutlak. Dhaifnya bukan dhaif yang berat. Sini pun ada perbezaan penilaian berat dan ringan. Okay? Dan kalau kita beramal dengan hadis dhaif itu, pastikan pada perkara-perkara yang tidak ada nas yang sahih. Kalau dari yang sahih, tak payah beramal yang dhaif. Tentang kelebihan solat, kelebihan puasa, kelebihan solat tarawih, kelebihan itu banyak dan nas-nas yang jelas. Kenapa nak pegang juga yang dhaif? Baca je lah. Ikut je lah yang sahih. Yang dhaif itu tidak boleh bertentangan dengan yang jelas-jelas sahih hukumnya. Dan kalau kita nak beramal dengan dhaif bab fadail. Bab fadail bukan bab akidah, bab ghaibiyat, bab ibadah. Fadail ibadah, bukan bab ibadah itu. Fadailnya. Itu pun termasuk Imam Nawawi rahimahullah menganggap bahawa kita tak boleh secara pasti mengatakan ini daripada Nabi. Tak boleh. Tu antara contohnya ya. Jadi bab fadail Al-Quran, fadail ayat-ayat terlalu banyak dia hadis yang palsu,
ada hadis yang dhaif jiddan, yang selalu tersebar dalam misalnya media sosial lah, atau ada dalam kitab-kitab, banyak kitab-kitab. Memanglah kata ada hadis dalam kitab tak? Ya, betul ada hadis, tapi kita bertanggungjawab. Kita menyemak hadis itu berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan akal kita. Memang tak ada siapa kita. Berdasarkan ilmu yang telah ditetapkan oleh para ulama hadis yang mu'tabar, bukan yang mengaku dia ada hadis. Hari ini semua nak mengaku ada hadis. Jadi isu pula tentang ni pakar hadis tak pakar hadis. Jadi isu. Kita alhamdulillah Allah Taala kerana sayangnya pada umat Muhammad ni, cintanya dia kepada kita, rahmatnya kepada kita, Allah Taala meninggalkan warasatul anbiya, para pewaris Nabi. Dia mewarisi ilmu dari Nabi, bukan harta, bukan keturunan. Warasatul anbiya ni pewaris ilmu yang diwariskan oleh Nabi. Sebab Nabi tak tinggalkan harta benda. Nabi tak tinggalkan harta benda, Nabi tinggalkan ilmu. Jadi Al-Quran dan Sunnah ni ilmu dia. Siapa saja, sama dia ahli kitab ke apa, ahlul bait ke tak ahlul bait, dia beriman, dia beramal dengan ilmu ini, menerima wahyu ini, dia orang yang beruntung. Dia orang selamat. Adapun orang-orang yang walaupun dia ahli kitab, ahlul bait sekalipun, tapi kalau dia tak pegang dengan sunnah, tak pegang dengan Quran Sunnah, dia tidak akan dapat apa manfaat. Faham tak? Jadi terlalu banyak lah. Kita kena berhati-hati. Jangan hanya kata ada dalam kitab, semua boleh pegang. Tidak. Jangan bunyi qala Rasul, semua boleh. Tidak. Kita kena pastikan. Itu amanah tanggungjawab kita. Takut-takut kita dengan sebab sikap kita tidak ambil serius tentang ilmu ini, khususnya kita agama, kita jatuh dalam perkara-perkara yang Nabi kata, dusta kata baginda. Nauzubillah. Berdusta atas Nabi Muhammad SAW. Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas aku dengan sengaja, maka dia dah menyediakan tempat duduknya di dalam neraka. Itu yang kita bimbang. Kita bimbang, kita sayang kepada saudara seagama kita. Jadi kita peringatkan, wahai saudara seagama kita, berhati-hati dalam kita menyebut tentang satu yang disebut kepada Nabi SAW dalam bentuk akidahnya ke, ibadahnya ke, akhlaknya ke, atau apa cerita berkaitan dengan agama ini. Pastikan itu benar, sahih, diterima oleh ulama-ulama yang muktabar, bukan mereka yang mendakwa mereka ulama, mata kononnya mereka apa 1,000 hadis, mereka lah alim. Tidak. Kita kena pastikan perkara tersebut. Baik. Jadi kita pergi pada kelebihan surah Al-Baqarah dan ayat-ayatnya. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u al-Quran." Nabi perintah kita baca Quran, tuan-tuan dan puan rahmat Allah. Baca dalam bahasa Arab, ialah kita baca yang kita faham, itu baca. Kalau baca tanpa faham, itu bukan baca. Kita pun, kalau awak baca, tadi baca buku. Buku tu, buku apa? Entah, saya baca je. Apa dia tak tahu? Itu bukan membaca. Kau ni buat apa sebenarnya? Kalau baca, kita kena tahu apa yang kita baca. Jadi bila datang perintah, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Maknanya perintah kita baca supaya kita faham dan mengamalkan apa yang kita baca. Bila kita baca surah hadis ini, Iqra'u al-Quran. Bacalah oleh kalian akan Quran. Ini perintah Nabi. Nabi suruh kita baca Quran. Jadi Quran mesti dibaca, bukan sekadar kita mengenal huruf dan barisnya serta membunyikannya, kemudian katam dah. Baca dengan kita usaha memahami isi kandungannya. Berusaha memahami isi kandungannya, mengamalkannya dan mengajarkannya. Itu yang kita buat hari ini. Kita bertadabbur, kita belajar tafsir ke, tadabbur ke, apa saja yang mendekatkan kita memahami Al-Quran dengan sebenarnya, untuk dapat kita mengambil hidayah, petunjuk, manual daripadanya, dan diamalkan dan disampaikan. Itulah maksud Iqra'u al-Quran. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kerana Quran ini akan datang pada kiamat sebagai pembela kepada ahlinya, sahabat-sahabatnya. Ahlinya, ahli Quran. Alladzina ya'maluna bihi fid dunya. Dari riwayat satu hadis, Nabi sebut tentang ahli Quran, Allah khasatu. Allah sebut, Nabi kata alladzina ya'maluna bihi fid dunya. Orang-orang yang beramal dengan Al-Quran di dalam kehidupan dunia ini. Bukan orang yang baca saja, tak beramal. Al-Quran akan datang menjadi pembela kepada orang yang baca, belajar, faham, amal, mengajarkannya pula. Dia akan jadi pembela. Peguam bela kita, akan membela kita. Itu Quran secara seluruhnya, 114 surah. Kemudian Nabi kata, Iqra'u az-Zahrawain. Bacalah 2 Zahrah. Tadi kita sebut kita nama az-Zahra kan? Salah satu nama surah Al-Baqarah Az-Zahra. Jadi ada 2 surah yang nama-nama Az-Zahra. Itu surah Al-Baqarah, surah Ali Imran. Nabi kata Al-Baqarah wa surah Ali Imran. Surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Nabi suruh kita baca, belajar, faham 2 surah ini.
Okay? فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من الطير صواف تحاجان عن أصحابهما. Karena kedua-duanya besok akan datang pada akhirat, okay? Akan datang pada akhirat sebagai menaungi pembacanya, atau seumpama dua kumpulan burung yang sedang terbang menaungi, menjadi naungan awan atau apa yang menaungi, yang awan mendung yang menaungi orang yang beriman yang beramal dengan surah Al-Baqarah, Al-Imran. Nah, untuk membela pembacanya, bacalah surah Al-Baqarah. Iqra'u Al-Baqarah, kata Nabi. Fa inna akhadhaha barakah. Sebenarnya mengambilnya adalah keberkahan. Apa makna mengambil? Mengambil maknanya beriman dengan surah ini, membacanya, mempelajari, mengamalkannya. Okay? Siapa yang memegang teguh surah ini, melaksanakan isi kandungannya, dia mendapat keberkahan, dapat kebaikan daripada Allah Ta'ala. Okay? Wa tarkaha hasratun. Meninggalkan beramal dengan surah Baqarah ini adalah penyesalan besok di akhirat. Wala tastati'u al-batalah, dan siapa yang beriman beramal dengan Al-Baqarah ini, sentiasa beramal dengannya, membaca beramalnya, maka dia tidak akan dapat ditewaskan oleh ahli sihir. Nah, tak boleh dikuasai oleh ahli sihir. Itu salah satu hadis sahih. Okay? Hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Cukup dah kot kalau kita betul-betul. Yang ini pun tak boleh buat, nak cari bab-bab lain, kelebihan-kelebihan lain. Cari yang ini, contoh-contoh ni. Banyak-banyak lagi ada hadis sahih, tapi saya bagi contoh. Saya cukup cenderung bahawa Masya Allah, kalau kita betul-betul beriman dengan Al-Quran dan Nabi SAW, kita baca hadis ni, kita dah terdorong, dah punya motivasi. Kenapa orang kata hadis ni untuk fadail kan, untuk memotivasi kita beramal. Cukup dah ni. Baca Al-Quran semuanya. Jangan pilih je. Baca Yasin aja, atau baca itu je. Mula hukum asal, Iqra'u Al-Quran. Baca semua Quran. Sebab Quran itu semuanya akan datang menjadi pembela pada kita. Jangan hanya baca surah yang kita nak aja. Yang lain nak. Itu pun baca saja. Tak nak belajar, tak nak beramal. Hanya mengharapkan pahala atau kelebihan tanpa beramal. Tak mungkin dapat. Moga-moga dapat pahala. Seperti Nabi kata, dapat satu huruf 10 pahala. Mungkin. Tapi yang lebih penting daripada itu, bukan sekadar 10 pahala tu. Itu kita dapat ganjaran beramal. Melaksanakan perintah yang ada dalam ayat-ayat surah-surah tersebut dan meninggalkan larangan. Itu yang paling penting. Kalau kita baca tapi tak beramal, itu pun dah satu kesalahan. Kita tak beramal sebab kita malas nak belajar. Kita tak rasa penting untuk belajar, apalagi untuk beramal dengannya. Kita meremehkan Al-Quran ini hanya menjadikan sebagai holy book, buku suci. Kita menganggap kesucian Al-Quran ini hanya dengan fizikal dia, mushaf tersebut. Yang kita baca, bila kita nak baca, apa yang kita nak baca. Sedangkan kesucian Al-Quran, barakahnya itu, keberkahan dia itu, bukan pada fizikal Quran itu, bukan pada mushaf itu, tapi pada isi kandungannya yang kita beriman dengannya. Yang kita belajar, kita amal, dan kita laksanakan serta kita sampaikan kepada orang lain. Allahu Akbar. Hari ini kita anggap mushaf inilah yang suci, ini holy book. Ini kitab suci Al-Quran. Mushaf ni Masya Allah kita cium. Betul, cium lah. Letak di tempat yang mudah. Betul, memang disuruh. Tapi di dalam itulah sebenarnya yang dikatakan, ni, ayat-ayat Quran di dalam ini, ada perintah Allah, larangan Allah, ada kisah-kisah pengajaran di sini, ada peraturan-peraturan Allah. Itulah sebenarnya yang membawa keberkahan kepada kita. Di situ Al-Quran menjadi barakah. Lihat surah Al-Baqarah ni. Bukan kita tulis ayat-ayat kantor kat rumah ke. Tak, kita baca Al-Baqarah. Kita belajar, kita memahami dan melaksanakan apa yang ada dalamnya. Itu kita dapat barakah. Kalau kita baca tanpa beramal, kita khawatir kita dapat hasratun, penyesalan. Na'udzubillah min zalik. Baca. Kemudian komit lagi untuk belajar apa yang dibaca. Kemudian komit lagi untuk kita beramal. Ya, secara menyeluruh. Jangan ambil yang kita nak je. Baik, kita wajib beriman keseluruhan Al-Quran ini benar. Semuanya ada panduan hidup kita. Betul Al-Baqarah kan? Awal-awal lagi Allah kata hudal lil muttaqin, manual. Saya bicara tentang manual ini pada surah Al-Fatihah yang lepas. Minggu lepas, pada pertemuan yang lepas, 2 minggu lepas saya ada cerita tentang berapa pentingnya kita menjadikan Al-Quran sebagai panduan kita. Menjadi orang yang bermodel di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu hadis yang panjang. Nabi satu sikit lagi. Nabi kata, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi dia yang terima surah Baqarah ni. Hampir berapa tahun kat Madinah? 10 tahun. Keseluruhan Al-Quran bagi dia belajar daripada Jibril 23 tahun tuan-tuan.
Subhanallah, perjuangan yang besar untuk kita, maslahat kita. Apa bukti kita cinta kepada Nabi kalau kita tak mahu mendekatkan diri kita dengan Al-Quran dengan sebenar-benarnya? Kalau sekadar kita berselawat saja tanpa beramal dengan Al-Quran, Allahu Akbar, kita tak pernah berterima kasih kepada Allah, tak bersyukur kepada Allah atas pengutusan Nabi ini. Kita bukan orang yang cinta kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kamu seperti kubur-kubur. Nabi mentashbihkan ada keadaan rumah ditasbihkan dengan kubur. Jadi sepatutnya tak sama. Sepatutnya rumah tempat kita tinggal manusia yang hidup ni dengan kubur tempat orang yang dah meninggal itu tak sama. Jadi Nabi kata jangan jadikan sama. Faham ya? Faham betul? Kemudian kenapa? Inna syaitana, kerana sungguhnya syaitan yang firu, dia lari minal baiti, dari rumah alladhi tuqra fihi, yang dibaca dengan penuh keimanan, okay? Padanya surah Baqarah. Jadi apa yang perbezaan Nabi beritahu kat sini? Dekat rumah orang baca Quran, dekat kubur tak ada baca Quran. Nampak tak? Sebab asalnya rumah dengan kubur tak sama. Dan dia kata jangan samakan. Siapa yang baca Quran di rumah dia, surah Baqarah khususnya, kelebihan dia, syaitan lari daripada rumah tersebut. Jadi jangan samakan dengan kubur. Kamu jangan baca Quran kat kubur. Okay? Sebab baca Quran itu di rumah ketika kamu hidup. Ketika kamu masih hidup, kamu baca, kamu belajar, kamu amalkan. Bukan dibaca di atas kubur. Untuk orang yang dah mati. Tidak. Jelas hadis ini cerita. Kelebihan surah Baqarah ini yang boleh menyebabkan larinya syaitan daripada kita apabila kita baca ia di rumah, bukan di kubur. Jadi jangan samakan rumah dengan kubur. Rumah bukan tempat untuk beribadah, untuk berzikir, bertasbih, bertahlil, membaca Quran. Bukan di rumah, di kata hidup. Kita baca masih hidup di rumah kita dan di rumah Allah. Okay? Itu dia. Jadi jangan samakan rumah kita seperti kubur. Jangan jadikan kubur pula macam rumah. Jangan jadikan kubur macam rumah macam kubur. Tak ada baca Quran kat rumah. Kat rumah tak ada baca Quran. Okay? Pasang lagu, naik apa, TV itu saja. Quran tak dibacakan. Jadi macam kubur. Jangan. Itu satu lagi. Tadi kita jangan jadikan kubur macam rumah. Rumah tempat dia baca Quran. Jadi Quran bukan tempat, kubur bukan tempat baca Quran. Jangan jadikan rumah kita macam kubur pula. Jangan tak baca Quran dalam rumah ni. Baca rumah kita, baca Al-Quran. Baca Al-Quran kerana Allah, kena iman kepada Allah Ta'ala. Allah akan jaga. Bagilah kita apa yang dia nak bagi pada kita kelebihan. Antara Al-Baqarah ni, kalau kita baca dalam rumah kita, syaitan lari daripada rumah kita. Kena baca betul-betul lah. Baca terus. Bukan panggil pelajar tahfiz, buat majlis, baca Baqarah. Lepas tu dia habis pelajar tahfiz balik, kita pasang lagu latang itu. No sekali panggil lagi pelajar tahfiz pasal ada bunyi pelik, cicak bunyi lah, itu bunyi baca Baqarah lagi. Itu memainkan Allah dan Rasul. Bila kata baca Al-Baqarah, mana kita belajar, faham dan amalkan dalam kehidupan kita. Sebab saya sebut tadi, Al-Baqarah adalah sinam, adalah qustat, zahrah. Di dalamnya mengandungi segala perintah-perintah Allah dalam urusan keluarga, peribadi, keluarga, yang perlu kita amalkan. Faham tak? Faham tak, Bah? Bukan buat majlis baca surah Baqarah di rumah. Panggil belajar tahfiz, minat orang baru baca dah. Allahu Akbar. Kita kena baca selalu, baca sambil belajar dan mengamalkannya. Bermula dengan keimanan kita pada Al-Quran keseluruhannya. Allahu Akbar. Itu tuan-tuan. Jangan jadikan kubur macam rumah. Mana jangan baca Quran di kubur, sebab baca Quran tu di rumah. Itu tempat di rumah. Jangan jadikan rumah kita macam kubur. Kita tak baca Quran. Dah jadi macam kubur lah. Tempat tak baca Quran. Hari ni duk baca Quran di kubur lebih banyak duk baca di rumah. Kita tengok ada golongan-golongan. Dan besok saya buat beribadah di perkuburan. Saya buat beribadah di perkuburan. Berzikir, baca Quran, gitu, begini, solat, semua di makam, di perkuburan. Allah musta'an. Mereka faham tak? Katanya dia, syekh mereka ni, guru mereka apa? 100,000, 500,000 hadis. Kenapa hadis semudah macam ni pun tak faham? Hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Allah musta'an. Semoga Allah bagi hidayah kepada kita semua. Kita amat memerlukan hidayah Allah Ta'ala. Sebab itu kita baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kita amat memerlukan hidayah daripada Allah Ta'ala. Petunjuk, bimbingan. Kita minta Allah Ta'ala bimbing kita, bawa kita di tempat jalan yang lurus ini. Dan Allah letakkan secara teguh, tetapkan komit kita di atas jalan tersebut. Kita amat perlukan hidayah Allah Ta'ala. Berapa ramai hari umat manusia yang mereka memahami nas.
rentang pukang. Bahkan mereka menolak nas dan berpegang pada pandangan kaum manusia, riwayat manusia. Mereka berpegang pada mimpi-mimpi manusia. Allah musta'an. Sedangkan jelas bertentangan dengan syariat. Jadi kita memang wajiblah kita mengharapkan petunjuk Allah. Minta Allah kekalkan kita di atas hidayahnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan kau sesatkan hati-hati kami, kau selewengkan hati-hati kami. Ba'da idh hadaitana, selepas kau telah beri petunjuk pada kami, kau dah bagi kami Al-Quran dan Sunnah, kau dah tunjuk kami jalan yang lurus, jalan Allah dan Rasulnya, jalan alladziina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa shalihin, bukan jalan al-maghdubi 'alaihim dan bukan jalan Allah. Ini Allah keteguhkan kami di atas jalan ini, hidup kami di atasnya, mati kami di atasnya, bangkit kami di akhirat besok bersama orang-orang bersama di atasnya, dan kita masuk syurga bersama golongan-golongan yang Allah beri hidayah ini, jalan lurus ini pada mereka, minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa shalihin hasuna ulaika rafiqa. Allah musta'an. Kita minta betul-betul hidayah. Baca solat, baca Fatihah, tapi tak ikut petunjuk yang lurus. Bahkan ikut jalan subul mutafarriqah, jalan-jalan berpecah-pecah. Allah musta'an. Jadi jelas kan dalam hadis ni, di mana kita baca Quran, di mana kita belajar Quran, di rumah kita. Ketika kita hidup, kita belajar di rumah Allah atau di rumah kita. Jangan jadikan rumah Allah macam kubur. Tak ada mengaji, tak ada apa, tak ada zikir. Okay? Jangan jadikan rumah kita macam kubur. Tak ada mengaji, tak ada zikir, tak ada solat kat situ. Okay? Jangan jadikan pula kubur macam rumah. Macam rumah Allah atau rumah kita. Jangan jadikan kubur tempat sembahyang, tempat berzikir, bertasbih, tempat baca Quran. Jangan. Sebab itu tempatnya di rumah-rumah Allah ataupun di rumah kita, rumah tempat kita duduk. Jelas? Saya harap jelas sangat. Itu antara lah. Banyaklah sebenarnya hadis-hadis yang sahih. Tapi Allahu Akbar. Kalau kita dengar hadis yang pertama tu pun dah cukup termotivasi lah orang beriman. Dan apalagi yang kedua sebagai peringatan. Kalau tadi itu tarhib, kat sini tarhib. Tadi kita, supaya kita sungguh-sungguh belajar, membaca, belajar mengamalkan surah Al-Baqarah. Yang ni supaya kita jangan tersilap. Jangan baca di tempat yang tak layak. Jangan buat perkara yang menyebabkan kita rugi. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup lah setakat ni untuk kita pada malam ini. Malam pertama kita bukan malam pertama di kubur. Malam pertama kita untuk baca buku Tadabbur Maizi, panduan mudah tadabbur Al-Quran. Jadi saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan jazakumullah khairan kepada pihak asas yang masih lagi beri peluang untuk saya berkongsi sedikit ilmu. Kerana fikir tak layak benar lah saya nak mengajar. Tapi ada peluang untuk saya berkongsi sedikit tu, saya cubalah buat. Moga-moga dia jadi bekalan untuk saya. Menjadi bekal kebaikan untuk saya di akhirat nanti. Okay? Saya tak dapat, bukan nak apa-apa pun. Jadi terima kasih kepada pihak asas Learning Center yang bagi peluang. Dan terima kasih kepada mereka yang sudi mendengar. Semoga dapat manfaat. Yang benar, yang betul tu pasti sebab Allah. Kerana hanya dia yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ada yang tak jelas dan tak betul. Okay? Yang salah itu atas kesilapan saya. Mohon maafkan saya. Jadi sekadar itu saja untuk malam ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.